Kebanyakan manusia kata mereka takut mati. Tapi sebenarnya, sunyi jauh lebih menakutkan. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Kita fikir mati itu ketakutan paling besar. Tapi bila manusia dihukum, yang paling menyakitkan bukan ancaman mati. Ia pengasingan dari orang lain. Sunyi, tiada suara, tiada kawan. Kajian mengatakan manusia boleh tahan sakit fizikal lama, tapi bila dibiarkan sendirian terlalu lama, otak mula cipta suara sendiri. Emosi jadi tidak stabil, identiti perlahan-lahan kabur. Sebab dari awal manusia dibina untuk dilihat, didengar dan disahkan wujud. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Tanpa itu, kita bukan rasa sunyi. Kita rasa seolah-olah kita tak wujud. Mungkin manusia tak takut mati. Mungkin kita takut idea bahawa tiada siapa perasan kewujudan kita. Sebab mati itu satu titik. Tapi sunyi, ia berlaku sementara kita masih hidup. Yang pelik tu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!